Adakah anda tahu sebuah beg tangan boleh mencecah harga hampir RM100,000? Hermes Birkin 35, ikonik dan mewah, bukan sekadar aksesori tetapi simbol status dan prestige. Dan bukan itu sahaja, beg Dior Book Tote milik Nora Danish yang elegan juga menarik perhatian, ramai dengan keunikannya yang tak ternilai. Di sini admin senaraikan 5 benda mahal Nora Danish yang ramai tak sangka. Nombor 5. Hermes Birkin 35 in red. Menurut YouTube Mirzan Johor, iaitu pemilik kepada sebuah syarikat jualan beg berjenama yang dikenali sebagai Icon Lux, dia dilihat sedang review beg Hermes milik Nora Danish yang sangat eksklusif dan mahal. Beg tersebut adalah Hermes Birkin 35 in red. Menurut laman web eBay, harga bagi Hermes Birkin 35 in red adalah sekitar $32,000 Amerika yang bersamaan dengan kira-kira RM99,607. Hermes Birkin 35 inci dalam warna merah adalah lambang kemewahan dan keanggunan. Direka pada tahun 1984 oleh Jean-Louis Dumas untuk Jane Birkin. Tas ini menawarkan ruang yang luas dengan dimensi sekitar 35 cm panjang, 25 cm tinggi dan 18 cm lebar, sesuai untuk keperluan harian atau perjalanan. Diperbuat daripada kulit berkualiti tinggi seperti Togo atau Clemens. Birkin 35 mengekalkan bentuknya dan tahan lama. Warna merahnya menambah sentuhan berani dan elegan, menjadikannya pilihan popular di kalangan penggemar fashion. Keunikan beg ini terletak bergantung pada produksinya dan kesukaran untuk diperoleh, meningkatkan daya tarik dan status sosial pemiliknya. Nombor 4. Hermes Constance 18 Black Box Gold Hardware. Kemudian, pada video penerangan oleh Mirzan Johor, dia telah mendedahkan beg Hermes Nora Danish yang dikatakan sangat mahal dan eksklusif. Beg tersebut adalah Hermes Constance 18 Black Box Gold Hardware. Hermes Constance 18 ialah beg tangan ikonik yang direka pada tahun 1967 oleh Catherine Chailey, dinamakan sempena anak perempuannya, Constance. Beg ini dikenali dengan reka bentuk elegan dan penutupan H yang menonjol di bahagian hadapan, memberikan sentuhan mewah dan sophisticated. Saiznya yang kompak berukuran kira-kira 18 cm lebar, 15 cm tinggi dan 4 cm dalam, menjadikannya sesuai untuk kegunaan harian dan acara istimewa. Reka bentuk yang serba boleh dan abadi menjadikan Hermes Constance 18 pilihan popular di kalangan penggemar fashion. Menurut laman web Madison Avenue, harga beg ini adalah sekitar $19,500 Amerika yang bersamaan dengan kira-kira $87,555. Nombor 3. Hourglass Access Handbag Crocodile Embossed. Menurut gambar di Instagram Nora Danish, dia telah memuat naik sebuah gambar bersama beg tangan miliknya yang terlihat sangat eksklusif dan bergaya. Beg tersebut adalah Hourglass Access Handbag Crocodile Embossed Balenciaga Hourglass XS. Handbag Crocodile Embossed ialah beg tangan mewah yang menonjol dengan reka bentuk unik berbentuk jam pasir dan kemasan kulit anak lembu berkilat dengan corak timbul buaya. Dilengkapi dengan tali silang badan yang boleh disesuaikan dan ditanggalkan serta pemegang atas yang kukuh, beg ini menawarkan fleksibiliti dalam cara pemakaian. Penutupan magnetik dengan hiasan logo B menambah sentuhan elegan, manakala poket belakang dan lapisan dalam kulit anak domba Napa meningkatkan fungsionaliti dan kemewahannya. Diperbuat di Itali, beg ini mencerminkan kualiti dan ketukangan tinggi yang dihargai oleh peminat fashion. Menurut laman web Reversible, harga bagi ini adalah sekitar €3,016 yang bersamaan dengan kira-kira $13,967. Nombor 2. Louis Vuitton Ontego GM. Menerusi gambar di Instagram Nora Danish, dia telah memuat naik sebuah gambar bersama beg tangan LV miliknya yang terlihat sangat praktikal dan elegan.
Beg tersebut adalah Louis Vuitton On The Go GM. Louis Vuitton On The Go GM ialah beg tote yang direka daripada kanvas monogram Giant, menampilkan corak monogram reverse pada bahagian sisi dan pemegang, menghasilkan kontras warna dan skala yang menarik. Dengan kapasiti yang luas, tali bahu panjang dan pemegang toron ikonik, model GM yang serba boleh ini sesuai untuk kegunaan harian. Menurut laman web Louis Vuitton, harga beg ini adalah sekitar $3,411 Amerika yang bersamaan dengan kira-kira $15,800. Nombor 1. Christian Dior Large Dior Book Tote Oblique Embroidery. Menurut gambar di Instagram Nora Danish, dia telah memuat naik sebuah gambar bersama beg tangan mewah jenama Dior miliknya yang terlihat sangat ikonik dan mewah. Beg tersebut adalah Christian Dior Large Dior Book Tote Blue Oblique Embroidery. Dior Book Tote besar dengan sulaman Dior oblique biru merupakan salah satu rekaan ikonik yang diperkenalkan oleh pengarah kreatif Christian Dior, Maria Grazia Chiuri. Direka untuk memuatkan semua keperluan harian, beg ini sepenuhnya disulam dengan motif Dior oblique biru yang menjadi tanda pengenalannya. Dihiasi dengan tanda tangan Christian Dior Paris di bahagian depan. Menurut laman web Christian Dior, harga beg ini adalah sekitar $3,239 Amerika yang bersamaan dengan kira-kira $15,000. Jadi itulah koleksi-koleksi mahal Nora Danish, daripada beg tangan Hermes Birkin hingga Dior Book Tote. Koleksi beg tangan mewah ini membuktikan bahawa fashion bukan sekadar gaya, ia adalah simbol keanggunan, status dan personality. Jom komen kalau ada peluang memilih salah satu beg ini, yang mana menjadi pilihan korang dan kenapa? Jom kongsi pendapat anda di ruangan komen.